pada juzuk yang ke-27, ayat yang sangat-sangat familiar kita dengar kerana banyak kali diulang dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyatakan, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka antara nikmat Allah Ta'ala ni, mana satu yang kamu nak dustakan? Pertamanya adalah daripada sudut cara Allah Ta'ala menceritakan ayat ini. Ayat ini diulang 31 kali dalam surah yang sama, iaitu Suratul Rahman. Maklum kita bahawa Al-Quran tidak mengulang sesuatu kalimah, melainkan ada maksud yang tersendiri. Setiap daripada nikmat yang Allah Ta'ala paparkan kepada kita di dalam surah ini, semuanya dinyatakan selepas itu untuk kita berfikir, mana satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita nak nafikan, kita nak dustakan. Banyak sangat nikmat, termasuklah pemberitahuan tentang azab. Macam mana pula pemberitahuan tentang azab ni boleh dikira sebagai nikmat? Ini adalah kerana kalau Allah Ta'ala tak bagi tahu tentang azab di dalam Al-Quran, mungkin kegerunan kita itu lebih berkurang. Maka kita lebih mudah ataupun cenderung untuk melakukan kesilapan. Adapun kalau Allah Ta'ala cerita tentang keadaan di neraka ni macam mana, azabnya ni pula macam mana, kita merasa lebih tertarik untuk mencari syurga, lebih takut untuk menghampiri neraka. Maka itu juga dikira sebagai salah satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Juga daripada ayat ini, kita dapat lihat Allah Ta'ala menggunakan kalimah ala instead of Allah guna perkataan ni'mah itu sendiri. Yang pertama, dua-dua daripada kalimah ini, ni'mah dan juga ala, kedua-duanya adalah bermaksud nikmat belaka. Dua-dua maksudnya sama. Tetapi ala ini memberi fokus kepada kekuasaan Allah. Bila cerita tentang ala, kita akan teringat kat sini konteksnya adalah Allah nak cerita tentang kekuasaan dia. Kalimah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bukan mengulang-ulang perkara yang sama tanpa apa-apa tujuan dan maksud, tetapi untuk memberikan satu jentikan hati dan perasaan bahawa banyak sangat nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, jangan ada satu pun yang kita dustakan, dan itu yang akan mendekatkan kita lebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.